Gaji pekerja sebulan aku hilang dalam masa 15 minit je. So malam ni pukul 2 pagi ada news FOMC untuk yang trader dia tawar. Member-member aku, housemate aku semua dah tidur, tapi aku still berjaga sebab aku tengah study, sebab aku tengah buat pasir. So sorry lah kalau kau nampak rumah ni bersepah sikit sebab rumah bujang, and ini lah rumah persinggahan aku. Kalau hari aku ada kelas memang aku akan duduk sini. Aku ada high expectation on buying actually sebab M1 ni dah buat compression. So buy now 2 1. Okay, dia dah start baca. Aku tak boleh nak menjerit tau sebab housemate aku semua tengah tidur. Ngantuk gak tunggu FOMC ni. By the way, akaun ni aku risikokan RM2,000, which is $500 USD untuk aku full margin FOMC ni. So, sementara tunggu setup ni, aku dah siap 5 pasir lah. Oh, tadi sementara aku buat soalan dia spike ke bawah tu. Nasib baik akaun tak padam lagi. Dah running 100 pips daripada aku punya layer. So, aku punya profit pun dah lebih kurang $100 USD, RM400. So, aku akan hold lagi sampai aku flip akaun ni. Akhirnya selepas 14 minit setup aku hari ni tak ada rezeki. So nak buat macam mana, kita buat je lah. Macam yang korang tengok sini, FOMC akaun $500 aku dah cut negatif 370 376 USD. Aku rugi lebih kurang RM1,500 lah. Kalau kau tengok semua video-video yang aku profit, yang dekat social media korang, yang korang tengok dia orang profit apa semua, dia orang tak tunjuk dia orang punya loss. Malam ni aku tunjuk aku punya loss. Aku boleh rugi RM1,500 dalam masa 15 minit je. Trading tu of course akan ada profit, akan ada loss. In order untuk kau sustain dalam career ni adalah kau make sure kau punya profit lagi banyak daripada kau punya loss. Ini memang asal garang dalam trading. Fikir masa-masa dulu, korang kena tahu yang trading ni risiko untuk korang. Korang kena belajar banyak benda. Aku nak korang nampak image sebenar trading. Seharian hari ni Golden Boy dah bagi 3 setup, semua profit, semua ratus-ratus pips. So, daripada siang sampai malam aku dah profit. News ni aku just guna duit lebihan aku lah. Tapi aku still tamak. Aku mengharapkan dia boleh pergi lagi jauh. Aku tak collect profit. Ending dia aku loss semua. Trading ada untung, ada rugi. Tapi kadang-kadang rugi tu semua sebab diri sendiri ya, sebab tamak. Wah, sudah ngantuk. Lu tekan link kat bio. Gua mau tidur. Ciao.